Maggi, dari dulu sampai sekarang, tetap jadi penyelamat bila lapar. Tapi macam mana dia boleh survive lebih 40 tahun? Maggi bukan sekadar mi segera. Dari tagline cepat, sedap, kenyang, dia jual gaya hidup. Sesuai untuk student, mak-mak, pekerja, semua lapisan masyarakat. Bila stres, Maggi. Tengah hujan, Maggi. Tengah bulan, Maggi juga. Brand ni tak pernah lari jauh dari realiti rakyat Malaysia. Sebab dia tahu target market dia luas dan emosi pelanggan tu penting. Rahsia Maggi senang je. Konsisten, relevan dan faham hati pengguna. Dia tak ubah identiti tapi sentiasa tambah flavor, buat kempen baru dan guna nostalgia untuk kekal dekat di hati pelanggan. Inilah contoh brand positioning yang kukuh. Orang tak panggil mi segera, orang terus panggil Maggi. Korang paling suka Maggi perisa apa? Kari ke, tom yum ke, atau Maggi goreng style mamak? Komen bawah gang, nak tengok tim mana menang.